bahagian pengenalan. Salam sejahtera kepada Puan Nosia. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan dan menjelaskan guru berjiwa pendidikan pemacu aspirasi pendidikan negara. Dan ini ialah GPPP 1092 tugasan 3. Dan ini ialah kumpulan kami dan nama saya Vincent Wong dan ahli ketua ialah Arthur dan ahli ketiga ialah Fikri. Dan kami ketiga akan membentangkan dan menjelaskan tugasan ini. Nah, hari ini saya Vincent akan membentangkan bahagian pengenalan dan guru berjiwa pendidik ialah individu yang bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah mendidik dengan penuh berikhlasan, kasih sayang dan komitmen terhadap perkembangan murid secara holistik. Ini bermaksud peranan guru bukan terhad kepada pengajar sahaja. Mereka bukan mengajar dalam bilik darjah sahaja. Guru-guru juga perlu mendidik dengan hati yang ikhlas dan rasa bertanggungjawab yang tinggi. Kasih sayang yang menjadi asas penting kerana tanpa hubungan yang baik antara guru dan murid, proses pembelajaran mungkin tidak dapat berlaku dengan berkesan. Perkembangan secara holistik juga merujuk kepada pembangunan murid secara menyeluruh. Seperti yang dinyatakan dalam slide, pembangunan ini melibatkan aspek intelek, emosi, rohani, dan sosial. Hal ini selaras dengan aspirasi pendidikan negara yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pada tahun 2013. Seiring dengan aspirasi yang digariskan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, guru-guru menjadi tokoh utama dalam melahirkan generasi berilmu, berkemahiran tinggi, berakhlak mulia serta mampu bersaing di peringkat global. Ini menunjukkan bahawa kejayaan sesebuah negara dalam pendidikan sangat bergantung kepada kualiti guru. Guru memainkan peranan penting dalam memastikan murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik, mereka juga mempunyai kemahiran dan nilai yang baik. Malah dalam Pelan Strategi KPM 2021 hingga 2025, guru telah digariskan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pemancaran transformasi pendidikan negara. Ini bermaksud guru perlu menjadi contoh dan pemimpin dalam bilik darjah, menjadi penggerak kepada perubahan yang positif dalam sistem pendidikan. Selain itu, guru bukan sekadar pengajar. Mereka juga perlu membimbing saksi dan ejen perubahan murid-murid. Peran ini sangat penting dalam membentuk nilai dan tanggungjawab sosial murid. Guru-guru perlu membantu murid memahami nilai murni, disiplin, dan etika dalam kehidupan seharian. Perkara ini selaras dengan perspektif pendidikan global yang menekankan pembinaan insan dan kontrak sosial baharu dalam pendidikan seperti dinyatakan oleh UNESCO pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahawa pendidikan bukan hanya bertujuan untuk pencapaian akademis semata-mata, tetapi juga untuk membentuk insan yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Guru-guru juga menurut komitmen tinggi etika kerja yang kukuh dalam kesetiaan untuk terus berkembangan sebagai pendidikan abad ke-21. Perkara ini telah ditekankan oleh OECD pada tahun 2023.
Sebagai pendidik abad ke-21, guru-guru perlu sentiasa meningkatkan kualiti sendiri dan bersedia menghadapi perubahan dalam dunia pendidikan. Komitmen dan etika kerja yang tinggi amat penting bagi memastikan aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan, yaitu guru berjiwa pendidikan memainkan peranan yang amat besar dalam pembangunan murid dan kemajuan negara. Guru-guru bukan sahaja menyampaikan ilmu. Oleh itu, dalam pengalaman ini, guru-guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk sosial nilai dan masa depan generasi akan datang. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang aspirasi pendidik. Aspirasi pendidik merujuk kepada hasrat dan komitmen guru dalam melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Ini bermaksud tugas seorang guru bukan sekadar hadir ke kelas dan menyampaikan silibus, tetapi mempunyai maklumat yang jelas untuk membentuk masa depan murid. Guru-guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan, tetapi membimbing murid untuk berkembang secara menyeluruh. Perkembangan ini meliputi aspek intelek, emosi, rohani, dan sosial. Dalam erti kata lain, pendidik tidak hanya tertumpu kepada pencapaian akademik, tetapi juga membentukkan sosial dan kepribadian murid. Selaras dengan maklumat Kementerian Pendidikan Malaysia dan Hala 7 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 dan hingga 2025, aspirasi pendidik memberi penekanan kepada beberapa perkara utama. Pertama, melahirkan murid berkenalan dan kemahiran tinggi. Guru-guru perlu memastikan murid menguasai ilmu serta kemahiran abad ke-21 seperti kemahiran berfikir aras tinggi, komunikasi, dan penyelesaian masalah. Ini penting supaya murid-murid mampu bersaing dalam dunia yang semakin mencabar. Kedua ialah membentuk sosial dan nilai murni. Selain kesamaran akademik, guru-guru bertanggung jawab menerapkan nilai seperti menghormati, tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin. Sosial yang baik akan menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang harmoni. Ketiga ialah mengalahkan pemikiran kritis dan kreatif. Guru-guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang merancang murid untuk bertanya. Dengan bertanya soalan, mereka akan memberi pendapat sendiri dan berfikir di luar kotak. Pemikiran kritis membantu murid-murid membuat keputusan yang rasional, manakala kreativiti membolehkan mereka menghasilkan idea baru. Keempat ialah membina semangat patriotisme dan jati diri. Murid-murid perlu dididik supaya menghargai negara dan memahami sejarah dan mempunyai identiti diri yang kukuh. Seterusnya ialah menyediakan murid menghadapi cabaran global. Dalam dunia ini, murid-murid perlu bersedia menghadapi perubahan yang pantas. Oleh itu, guru-guru berperangan melengkapkan murid yang dengan ilmu, kemahiran, dan sikap yang relevan dengan keperluan semasa. Akhir sekali, guru yang beraspirasi tinggi sentiasa berusaha meningkatkan profesionalisme diri. Guru perlu mengamalkan inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta menjadi teladan kepada murid. Sikap positif, disiplin, dan komitmen guru akan memberi contoh yang baik kepada murid. Kesimpulannya, aspirasi pendidik bukan sekadar satu konsep, tetapi satu tanggung jawab yang besar dalam membentuk generasi masa hadapan.
Guru-guru memainkan peranan penting dalam memastikan murid bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga seimbang dari segi sosial dan kemahiran hidup. Sekian, terima kasih. Selamat petang dan salam sejahtera. Dalam pembentangan ini, saya akan menguraikan tentang hala tuju pendidik dan guru berjiwa pendidik, serta bagaimana kedua-duanya memainkan peranan yang penting dalam memastikan keberkesanan pendidikan masa kini. Jadi, secara umumnya, hala tuju pendidik ini merujuk kepada arah, matlamat dan komitmen profesional seorang guru dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Jadi, hala tuju ini tidak boleh bersifat peribadi semata-mata, tetapi ia perlu selari dengan aspirasi pendidikan negara dan juga tuntutan global. Jadi, kita ini sebagai guru, kita tidak boleh, maksud saya, kita bukan sahaja mendidik untuk peperiksaan, tetapi kita juga mendidik untuk membina masa depan murid dan negara. Sekarang, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025, sistem pendidikan negara ini mensasarkan 6 aspirasi murid seperti pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, bahasa, etika dan identiti nasional. Jadi, ini menunjukkan bahawa peranan guru jauh lebih besar daripada sekadar menyampaikan kandungan kurikulum. Guru juga perlu membentuk murid secara holistik dari aspek intelek, sosial dan nilai. Oleh itu, hala tuju pendidik perlu jelas, iaitu membimbing murid agar seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Apabila guru memahami aspirasi ini, maka setiap perancangan pengajaran akan menjadi lebih bermakna dan fokus kepada pembangunan insan. Dalam konteks global pula, laporan UNESCO pada tahun 2021 ini menekankan bahawa pendidikan masa hadapan perlu berteraskan pembelajaran sepanjang hayat, literasi digital dan kewarganegaraan global serta pendidikan inklusif. Jadi ini bermaksud guru perlu sentiasa bersedia menyesuaikan diri mereka dengan perubahan teknologi dan cabaran dunia moden. Jadi, seorang pendidik yang mempunyai hala tuju ini mempunyai hala tuju yang jelas akan mengintegrasikan kemahiran adab abad ke-21 dalam PDP. Mereka juga akan menggalakkan pemikiran yang kritis dan kreatif. Kemudiannya, mereka juga akan membina murid yang mampu beradaptasi dengan perubahan persekitaran mereka. Jadi, jelaslah bahawa guru pada hari ini bukan sahaja mendidik untuk konteks tempatan, tetapi mereka juga untuk dunia tanpa sepadan. Selain itu, guru juga berperanan sebagai ejen transformasi sosial. Menurut Paulo Fra, dalam Pedagogy of the Oppressed, pendidikan seharusnya membina kesedaran kritikal dan membebaskan pemikiran murid. Jadi ini bermaksud guru tidak boleh hanya mengamalkan pendekatan secara satu halah, tetapi guru perlu mewujudkan dialog, refleksi dan interaksi bermakna dalam bilik darjah. Jadi apabila guru mempunyai kesedaran ini sebagai hala tuju profesional mereka, maka pembelajaran menjadi lebih aktif,
bermakna dan memberi kesan jangka panjang kepada murid. Seterusnya, sekarang kita lihat kepada konsep guru berjiwa pendidik. Jadi, guru berjiwa pendidik ini ialah guru yang mendidik dengan keikhlasan, empati, dan komitmen tinggi terhadap perkembangan murid. Guru ini bukan sekadar menjalankan tugas mereka, tetapi guru ini benar-benar memahami tanggungjawab mereka sebagai pembina insan. Menurut John Dewey, pendidikan bukan persediaan untuk kehidupan, tetapi pendidikan ini sendiri adalah kehidupan. Ini menunjukkan bahawa guru perlu menjadikan setiap pengalaman pembelajaran mereka sebagai pengalaman yang bermakna. Guru berjiwa pendidik ini melihat murid sebagai individu unik yang mempunyai potensi tersendiri terhadap keberkesanan. Seterusnya, baiklah, sekarang berdasarkan Standard Guru Malaysia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, guru profesional perlu memiliki nilai profesionalisme, kompetensi pedagogi, dan komitmen terhadap pembangunan murid. Kita lihat kepada kajian oleh Hargreaves pada tahun 1998. Hargreaves menekankan bahawa emosi dalam pengajaran memainkan peranan penting dalam membina hubungan positif antara guru dan murid. Jadi apabila hubungan ini wujud, murid akan lebih yakin untuk bertanya. Mereka tidak akan takut ingin bertanya dengan guru mereka. Kedua, murid lebih bermotivasi. Kemudian yang ketiga, persekitaran pembelajaran akan menjadi lebih kondusif. Jadi, tambahan pula laporan OECD ini melalui PISA 2018 turut menunjukkan bahawa hubungan guru-murid yang positif menyumbang kepada peningkatan prestasi dan kesejahteraan murid. Ini membuktikan bahawa jiwa pendidik memberi impak langsung terhadap keberkesanan pembelajaran. Seterusnya kita pergi kepada implikasi pertama, iaitu implikasi terhadap pengajaran. Pertama sekali, pendidik atau guru perlu menguasai pedagogi abad ke-21 ataupun pengajaran abad ke-21 yang lebih dikenali sebagai Part 21. Jadi kenapa kita perlu menguasai Part ke-21? Ini bertujuan untuk melahirkan murid yang mahir berfikir secara kreatif, kritis dan kolaboratif yang selaras dengan keperluan dunia zaman moden. Seterusnya, kita pergi kepada implikasinya ialah integrasi AI secara beretika. Dengan ini, guru atau pendidik menggunakan AI bukan hanya sebagai alat pengganti, tapi hanya untuk alat bantu mengajar. Sebagai contoh, pendidik tidak disarankan untuk menggunakan AI sepenuhnya untuk pengajaran, tetapi ia hanya menggunakan AI sebagai alat bantu untuk menyokong pengajaran kita. Selain itu, reka bentuk pengajaran secara kontekstual. Apa tu reka bentuk pengajaran secara kontekstual? Reka bentuk pembelajaran secara kontekstual atau contextual teaching and learning ialah pendekatan pengajaran yang menghubungkan isi pelajaran serta pengalaman harian. Seperti murid bukan belajar atau kita mengajar murid bukan hanya untuk menjawab peperiksaan, tetapi kita gunakan pengajaran kita untuk mengajar mereka macam mana untuk beradaptasi kepada realiti sebenar kehidupan. Dan akhir sekali ialah fokus literasi bahasa dalam semua subjek. Ini ialah pendekatan di mana kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis diterapkan di dalam semua subjek seperti sains, matematik dan lain-lain. Dan ia bukan hanya sekadar untuk bahasa, tetapi hanya seperti yang kita tahu, bahasa ini
ialah bukan hanya sekadar ilmu, tetapi dia adalah alat komunikasi. Jadi literasi bahasa ini mampu membantu murid-murid untuk berkomunikasi tanpa ada had. Sekarang kita beralih kepada implikasi yang kedua, iaitu terhadap diri dan profesionalism guru itu sendiri. Pertama sekali ialah tanggungjawab guru akan meningkat. Seperti yang kita tahu, semakin maju semakin banyak yang kita perlu pelajari. Jadi untuk selari dengan zaman moden ini, guru-guru perlu bertanggungjawab untuk menambah baik cara atau kaedah pengajaran mereka. Selain itu, perlu daya tahan emosi. Seperti yang kita tahu, pada zaman ini kita telah waspada atau mempunyai kesedaran terhadap mental health issue. Jadi guru atau pendidik itu sendiri perlu mempunyai daya tahan emosi yang sangat kuat untuk berhadapan dengan cabaran semasa mengajar. Selain itu, pendidik juga perlu mempunyai kompetensi digital. Dan akhir sekali, guru perlu mempunyai komitmen terhadap etika profesional. Jadi apabila kita mengajar atau bergelar pendidik, kita perlu mengekalkan etika profesional kita di dalam atau di luar sekolah. Seperti yang kita tahu, di mana-mana pun kita akan dikenali sebagai seorang guru. Seterusnya kita pergi kepada cabaran dan strategi. Saya akan membentangkan tentang cabaran terlebih dahulu, iaitu pertama sekali ialah juran digital. Juran digital ini terjadi apabila ketidaksamaan akses terhadap teknologi di dalam kalangan guru atau pelajar, lebih lagi pada kawasan bandar dan luar bandar. Jadi kita tahu apabila kawasan bandar sedang berkembang pesat dan maju dalam bidang teknologi, tetapi di kawasan luar bandar mereka hanya boleh berkembang secara perlahan-lahan kerana tidak mempunyai banyak akses. Seterusnya, kekangan masa di dalam guru. Selain itu, tekanan beban kerja kepada guru, iaitu apabila banyak teknologi yang diterapkan dalam pengajaran, makin banyak kerja seorang guru, dan tahap literasi murid berbeza, di mana ada murid yang boleh bercakap dengan lancar, tetapi ada murid masih tidak mampu bercakap dengan fasih. Seterusnya, strategi. Ini pula kolaborasi antara guru itu sendiri. Strategi yang pertama ini bagi saya, ia telah merujuk pada kolaborasi guru antara, seperti guru boleh sesama guru kita boleh membincangkan bagaimana untuk melakukan pengajaran secara efektif. Selepas itu, latihan profesional yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang dapat membantu guru lebih untuk mengekalkan relevannya terhadap pengajaran. Di samping itu, intervensi literasi awal perlu dilakukan untuk semua murid. Jadi tidak akan ada jurang literasi antara murid-murid. Dan akhir sekali, penggunaan teknologi secara terkawal. Jadi akses teknologi boleh digunakan, tetapi perlu ada hadnya supaya tidak terlebih atau tidak disalahguna. Baiklah, sekarang kita sudah sampai ke penghujung pembentangan. Sebagai kesimpulan, aspirasi dan hala tuju pendidik serta guru berjiwa pendidik merupakan dua elemen yang saling melengkapi. Hala tuju memberi arah dan matlamat profesional kepada guru. Guru berjiwa pendidik ini pula memastikan arah tersebut dilaksanakan dengan nilai kemanusiaan, empati dan komitmen. Jadi apabila kedua-duanya digabungkan, barulah pendidikan mampu. Yang pertama, melahirkan murid yang holistik. Yang kedua, membina karakter dan sasiah. Dan yang ketiga, menyediakan generasi yang mampu bersaing di peringkat global. Akhirnya, seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi
pembina masa depan, ejen perubahan, dan pemimpin masyarakat. Sekian, terima kasih.